Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mak saya meninggal dunia dan hendak dikebumikan ataupun selepas dikebumikan tu, ustaz yang menguruskan jenazah mak saya tu berpesan kepada kami supaya menuliskan apa juga pesanan-pesanannya untuk manfaat lebih ramai lagi orang. Jadi kami pun berusahalah untuk mengingat balik apa pesanan-pesanannya dan kami tuliskan dalam bentuk sebuah buku seperti yang dapat lihat di belakang saya inilah ya. Jadi siapa nak buku ni boleh dapat dengan secara percuma daripada e-library Masjid Bandar Seri Putra, boleh download ya, boleh dimuat turun secara percuma dan semoga bermanfaatlah kepada semua orang. Jadi buku ni basically adalah pesanan Ibu Wizni atau mak kami kepada anak-anaknya untuk menjalani hidup pada masa-masa depan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.